Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali menonton podcast Suara Moderat. Hari ini saya dengan saudara Adam kita akan bincangkan isu-isu semasa yang paling hangat sekali untuk dibincangkan. Jadi saudara Adam, apakah yang kita akan bincangkan hari ini? Of course, perkara pertama yang kita perlu bincang atau perlu sentuh ialah PRN Johor yang baru lepas baru-baru ini. Dah 2-3 episod kita bincang pasal PRN Johor, tingkah laku Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, kenyataan calon A atau parti A, parti B dan sebagainya. Dan keputusan pun dah keluar. Dan seperti mana kita jangkakan, Barisan Nasional menang. Saya rasa kita boleh kata landslide lah, menang secara landslide lah dengan secara besarnya. 48 daripada 56 kerusi. Dan Pakatan Harapan menang 8 kerusi. Malangnya untuk parti-parti lain, mereka dapat kosong lah. Jadi Kosong, sifar. agak mengecewakan. Tapi Naim, what's your final thoughts lah untuk pilihan raya ini? Okey, jadi pilihan raya negeri untuk negeri Johor ni bagi saya memang kita dah expect daripada awal yang Barisan Nasional akan menang besar. Kerananya kita dah sebutlah perkara ini beberapa kali, iaitu mereka incumbent, mereka pegang kerajaan negeri Johor. Jadi kita perlu akui juga yang beberapa institusi penting juga di Johor bersama dengan mereka. Tetapi bagi saya itu bukannya lah satu-satunya faktor sahaja. Tetapi ketiga, sepatutnya kita fikirkan bahawa kerana PRN ini tidak bersama dengan PRU, jadi kita jangkakan bahawa turnout dia akan low. Jadi jumlah orang yang keluar untuk mengundi itu akan rendah dan selalunya ia akan memberi manfaat kepada Barisan Nasional kerana mereka mempunyai cawangan, mereka mempunyai grassroots akar umbi yang sangat kuat di Johor untuk bawa keluar mengundi. Dan selalunya kalau Pakatan Harapan dan parti-parti lain ni mereka bergantung kepada pengundi-pengundi di luar kawasan ataupun pengundi-pengundi yang selalunya tidak kisah pasal politik untuk mengundi. Tetapi kali ini berbeza sedikit kerana kita lihat peratusan keluar mengundi itu bertambah, meningkat, jauh lebih meningkat daripada PRN 2022. 68%, 68, 67%. 69 macam tu. Jadi jauh lebih tinggi daripada 40 lebih peratus pada tahun 2022. Tetapi satu perkara yang menarik lah yang saya lihat bahawa peratusan mengundi itu meningkat dengan sangat drastik, tetapi ianya meningkat di kawasan-kawasan pengundi Melayu. Di kawasan-kawasan pengundi majoriti Melayu. Dan kalau kita lihat di kawasan-kawasan yang turnout dia rendah pula, yang keluar mengundi itu rendah, adalah kawasan-kawasan bandar dan kawasan-kawasan yang majoriti bukan Melayu. Jadi itu sebenarnya bukan satu perkara yang kita selalu nampak. Jadi apa yang kita boleh lihat bahawa memang kali ini nampaknya Barisan Nasional ataupun pengundi-pengundi Barisan Nasional memang sangat energetik dan keluarlah. Tetapi yang saya juga perlu untuk nyatakan bahawa kalau kita lihatlah dari segi voting share untuk Barisan Nasional memang telah meningkat, dan kita juga lihat kejatuhan yang sangat drastik sekali untuk sokongan Pakatan Harapan yang telah lebih kurang 10%, dan kalau kita lihat di Perikatan Nasional pula memang jauh teruk lah, lebih kurang 5%. Kalau kita tengok total vote share lah. Dan kalau saya bandingkan undi Perikatan Nasional, jumlah total undi keseluruhan dengan Barisan Nasional 10 kali ganda lebih tinggi. Jadi ada beberapa spekulasi lah yang dinyatakan berkenaan dengan keputusan ini. Kalau kita lihat, Anthony Loke menyatakan bahawa ini adalah sebenarnya sokongan Perikatan Nasional kepada Barisan Nasional. Mereka telah switch. Tetapi bagi saya, that's not all lah. Pasal kalau kita lihat, kalau betul lah pengundi-pengundi Perikatan Nasional tu sangat besar, yang mereka memang betul-betul ikut je apa yang PAS cakap atau apa yang Perikatan Nasional cakap, bahawa keluar mengundi Barisan Nasional kemudian mereka mengundi Barisan Nasional, bagi saya tidak betul juga. Kerana kalau kita lihat di kawasan-kawasan yang ditandingi Perikatan Nasional, mereka tak ada dapat that command, that authority tu untuk bagi tahu pengundi untuk mengundi di mana. Jadi bagi saya sebenarnya it's more of a collapse ataupun kejatuhan Perikatan Nasional. Dan kemungkinan lah ini dari segi pandangan saya bahawa pengundi Perikatan Nasional sebenarnya dah lihat bahawa ada berlakunya pergaduhan yang sangat besar di dalam Perikatan Nasional. Mereka sudah lihat bahawa Perikatan Nasional ni tidak stabil. Jadi oleh sebab itulah mereka pilih Barisan Nasional yang sekarang ni kalau kita lihat kurang sedikit pergaduhan dalaman dia. Ataupun kalau kita lihat dari aspek rumah bangsa tu, sebenarnya pergaduhan-pergaduhan sebelum ini telah dibaik pulihkan.
Jadi ramai pemimpin-pemimpin lama Barisan Nasional telah kembali kepada Barisan Nasional. Seperti Hishamuddin Hussein, seperti Khairi Jamaluddin, Tan Sri Nur Omar dan banyaklah pembesar-pembesar ataupun pemimpin-pemimpin warlord Barisan Nasional yang telah kembali ke wadah perjuangan itu. Jadi kalau pengundi-pengundi di Johor ni ada kemungkinannya mereka lihat Perikatan Nasional tengah berkecamuk dan Barisan Nasional pula lihat semakin mengukuh. Dan kita tak boleh nafikan bahawa Barisan Nasional adalah incumbent di Johor tu. Jadi mereka mempunyai kewangan ataupun jentera yang sangat kuat sekali untuk mereka berkempen. Jadi itu juga adalah satu perkara yang sangat berbeza sekali dengan Perikatan Nasional. Tapi dari aspek Pakatan Harapan pula, saya juga kena nyatakan bahawa mereka juga kerajaan. Walaupun bukan kerajaan negeri, mereka adalah kerajaan persekutuan. Tetapi kita lihat bahawa walaupun mereka sudah umum beratus-ratus juta projek-projek pembangunan dan sebagainya di Johor, nampaknya ianya tidak mengubah apa-apa. Akhirnya rakyat tak termakan dengan rasuah pilihan raya lah, atau gula-gula pilihan raya. Saya tak kata rasuah jadi apa-apa Adam yang cakap. Jadi itulah, jadi nampaknya strategi yang cuba untuk dimainkan oleh Pakatan Harapan tidak berkesan dan jumlah kerusi mereka bukannya meningkat tetapi berkurangan. Jadi bagi saya ini sebenarnya adalah a good time for reflection untuk Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional berkenaan dengan kejatuhan inilah. Perikatan Nasional daripada 3 kepada 0 dan PH sebelum ni berapa? 13 kepada 8. Jadi ada kejatuhan yang sangat drastik dan ini juga mungkin adalah satu pengajaran juga kepada muda yang telah hilang satu kerusi juga dan juga kepada bersama yang telah bertanding 15 kerusi dan hilang deposit kepada semuanya. Setiap kawasan yang ditanding tu hilang deposit. Jadi itu sedikit pandangan saya. Macam mana pula dengan Adam? Ya betul, saya juga setuju dengan Naim yang ini adalah satu momen untuk Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional untuk tengok balik, imbas balik kembali, reflect balik tindakan-tindakan atau apa kekurangan dan sebagainya. Tetapi saya juga nak tambah, bagi saya pada pilihan raya kali ini, walaupun kita nampak UMNO ni memang Johor tu kubu kuat UMNO lah, tapi among the biggest winners untuk pilihan raya kali ini adalah MCA dan MIC. MCA telah menang 4 kerusi, MIC pun menang 4 kerusi, dan kita boleh katakan, walaupun saya rasa mungkin terlalu awal, adakah ini mungkin satu, orang kata, comeback untuk MCA dan MIC. Dan satu poin yang menarik yang Naim ada sebut tadi adalah peratusan yang keluar mengundi di kawasan-kawasan bukan Melayu khususnya kurang atau jatuh. Jadi ini mungkin satu tanda di mana kaum-kaum Cina, kaum-kaum India mungkin sudah muak atau menyampah dengan DAP dan Pakatan Harapan dengan PKR. Saya rasa ada perkara ini sangat-sangat penting untuk DAP, PKR, untuk Amanah pun menang 1 kerusi kan. Amanah menang 1 kerusi, PKR menang 1 kerusi. Tapi ini adalah satu petanda yang sangat-sangat bahayalah untuk Pakatan Harapan khususnya. Kerana berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan yang menyatakan, yang pertamanya of course kita tak nafikan populariti Menteri Besar Johor Onn Hafiz, dan yang keduanya yang saya rasa mungkin agak pelik ialah di mana sokongan-sokongan Perikatan Nasional telah berpindah kepada Barisan Nasional. Ya mungkin ada kebenaran dalam kenyataan itu, tapi perkara yang paling penting saya rasa mereka ni dalam denial syndrome. Pakatan Harapan, PMX telah turun, telah laburkan beberapa banyak bilion projek, telah menggunakan modal kempen beliau yang seperti biasa, orang ini sakau, orang itu sakau, orang ini, orang itu dan sebagainya. Tetapi akhirnya kaum-kaum yang selalu menyokong beliau tidak mahu keluar mengundi langsung. So this is a bit interesting trend lah kalau kita lihat. Dan kemungkinan, dan kita akan ada pilihan raya negeri 9 tak lama lagi, kemungkinan trend ini akan berterusan. Sama ada mereka akan terus tak nak keluar mengundi ataupun mereka akan terus bagi undi balik kepada MCA dan MIC. Dan
Siapa jangkakan MIC, MCA akan dapat nyawa balik kan. Yang tu yang pertama. Yang keduanya Perikatan Nasional. Saya rasa daripada 3 kerusi terus jatuh kepada 0, kosong, tak ada kerusi. Itu adalah satu petanda yang sangat-sangat berbahaya untuk Perikatan Nasional. Lagi-lagi kita ada satu lagi pilihan raya Negeri Sembilan yang akan datang, dan saya rasa ini adalah satu trend di mana pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional PAS dan Bersatu kena duduk dan bincang apakah strategi, apakah gerak kerja yang boleh dibuat untuk dapatkan atau raihkan balik sokongan itu. Kerana ada yang menyatakan bahawa ini adalah satu tsunami Melayu atau ombak orang-orang Melayu nak dapat pimpinan Melayu atau nak sokong Barisan Nasional UMNO balik semula. Tetapi saya lihat ini adalah satu trend di mana kita kemungkinan akan balik kepada era tahun 2008, 2013 di mana Barisan Nasional akan jadi parti dominan. Dan untuk kestabilan atau untuk kelangsungan hayat politik Perikatan Nasional, mereka kena imbas kembali lah, sebab unfortunately this is a very bitter loss lah for them. This is a very very bitter loss. Daripada 16 kerusi, saya rasa 10 kerusi tu mereka hilang deposit. Tidak silap saya. Of course kalau kita nak bandingkan dengan Bersama, mereka parti baru. Mereka parti baru tubuh, rakyat pun tak kenal. Tapi kalau kita tengok pergerakan parti Bersama, saya bukan nak backup atau nak sokong Rafizi sangat, tapi kalau kita tengok pergerakan, beliau telah sedang membina satu momentum. Kalau kita tengok ceramah-ceramah beliau apa semua, nampak ada crowd. So kalau ada momentum itu, kemungkinan mereka boleh jadi parti third force kepada PKR. Kita tidak tahu. Saya cuma nak nyatakan kepada semua penonton lah yang disclosure lah, pendedahan bahawa Adam adalah bekas intern kepada YB Rafizi. Jadi kemungkinan sebab itulah dia backup sikit ex-boss dia kan, tak tahulah. Awak bekas employee kepada Rafizi. Tetapi kita lihat beliau sedang membina satu momentum, dan memang kita dah jangkakan bahawa pilihan raya kali ini mereka akan kalah. Impossible untuk, kalau mereka dapat menang tu satu benda yang orang kata miracle lah. Tetapi saya rasa dalam pilihan raya yang akan datang, mana tahu mungkin mereka kalau berjaya membina momentum tu dengan berterusan, mereka boleh menang. Dan itu satu trend yang bahaya, terutamanya untuk kalau kita sebagai parti yang pernah memerintah kerajaan, Perikatan Nasional lah, pernah memerintah kerajaan, pernah memenangi kerusi yang begitu banyak, tiba-tiba kita kalah dan hilang deposit 10 daripada 16 kerusi. That's a very dangerous stand yang saya rasa Perikatan Nasional perlu duduk dan reflect balik apa silap langkahnya dan bagaimana mereka boleh memperbaiki untuk masuk. Sebab kita kena ingat, kita minggu depan, minggu ni sebenarnya adalah pengumuman calon untuk Negeri Sembilan pula. So what are they going to do next kan? But what about you, Nayo? What do you have to add to that? Ya, jadi saya nak ulas sikit. Tadi Adam kata dalam parti-parti komponen dalam Perikatan Nasional ni perlu untuk berbincang. Bagi saya memang itu perkara yang diorang sedang buat. Tetapi mereka bukannya berbincang di kalangan parti-parti komponen. Sekarang ni kalau kita lihat, PAS tengah berbincang dengan Barisan Nasional. Jadi mungkin kita akan pergi ke sana selepas ini. Tetapi berkenaan dengan Perikatan Nasional, bagi saya memanglah it's a huge loss. Muda pun ialah huge loss, dengan ada satu kerusi, hilang kerusi tersebut. Dan tetapi Perikatan Nasional sebagai sebuah parti yang kita boleh kata pernah menerajui kerajaan, jadi dia punya standing, dia punya standard tu sepatutnya lebih tinggi. Tetapi kalah ketiga-tiga kerusi, dan salah satu daripada kerusi itu adalah kerusi bekas Menteri Besar daripada Bersatu. Jadi itu a big loss lah. Tetapi bagi saya, kalau tanya saya kenapa perkara itu berlaku, memang ada pelbagai faktor lah. Pertama sekali, pergaduhan di antara Bersatu dan PAS. Kedua adalah perpecahan di dalam Bersatu itu sendiri yang telah melemahkan parti tersebut di negeri Johor secara khususnya. Mungkin tak banyak lah, tetapi sedikit sebagai faktor. Dan ketiga pula kerana pembangkang, memang kekangan lah dari segi dana, peruntukan dan sebagainya. Dan keempat, akaun pun freeze bagi aspek Bersatu.
dah lah bukan kerajaan, lepas tu account freeze, jadi makin susah. Dan kelima bagi saya kerana tiada manifesto. Itu pun satu perkara yang saya rasa kebanyakan daripada pengundi ambil berat kerana mereka mahu juga tahu apakah yang ditawarkan oleh parti-parti yang bertanding. Dan keenam juga bagi saya adalah dari segi naratif juga, di mana kalau kita lihat Perikatan Nasional dari awal-awal dah kata mereka tidak akan menerajui kerajaan negeri Johor. Bagi saya itu sebenarnya adalah satu taktik yang melemahkan. Kerana kalau dari awal dah kata kamu tak akan menang, pengundi dah tak undi kamu. Mereka mahu undi parti-parti yang boleh menerajui kerajaan. Jadi parti-parti, kalau Perikatan Nasional pun, kalau tidak bertanding ke semua kerusi, kamu tidak akan diambil serius. Jadi bagi saya di PRN selepas ini, Perikatan Nasional kalau nak masuk, kena masuk semua kerusi lah. Tetapi saya juga pernah bercakap dengan perkara ini bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan dia pun cakap kalau tak confident nak menang semua kerusi, kenapa kita nak bertanding semua kerusi? Kita perlu strategik. Bagi saya perkara itu betul, tetapi from another aspect juga, dari point of view pengundi itu, mereka akan tertanya-tanya, kenapa kamu tak bertanding keseluruhan kerusi-kerusi? Dan kita kena akuilah yang walaupun di kerusi-kerusi yang bukan Melayu ini, seperti kerusi-kerusi bandar lah misalnya, yang didominasi oleh DAP ni mungkin agak sukar untuk Gerakan dan MIPP untuk tembusi. Tetapi apa yang kita lihat baru-baru ini, MCA dan MIC berjaya. Jadi maksudnya mungkinlah yang undi-undi bukan Melayu ni bukanlah safe deposit ataupun deposit kekal bagi DAP. Jadi tembok itu boleh dipecahkan. Kalau kita lihat peratusan sokongan kepada DAP dari pengundi bukan Melayu telah turun daripada, pengundi Cina sebenarnya telah turun daripada 95% kepada lebih sedikit daripada 50%. Ini berdasarkan analisis daripada Ong Kiam Meng lah, jadi saya bagi dia kredit dekat situ. Saya pun tak sempat lagi nak tengok dan teliti. Tetapi kalau jika benar perkara itu, nampaknya DAP is losing its strength jugalah. Dan ini adalah satu advantage kepada Barisan Nasional. Dan saya sebenarnya takut jugalah jika ianya berlaku seperti yang Adam cakap tadi, di mana ini adalah satu revival ataupun comeback kepada pendominasian Barisan Nasional. Kerana kalau kita tahu, ketika pendominasian itulah kes-kes korupsi, kes-kes rasuah yang terbesar negara berlaku. Dan kalau kita lihat di dalam kempen baru-baru ini pun, isu 1MDB dan isu Datuk Seri Najib Razak diampunkan juga telah mid headlines, telah menjadi satu topik yang hangat diperdebatkan di dalam kempen ini. Jadi itulah sedikit rumusan saya berkenaan dengan PRN ini. Tapi saya nak tambah sedikit pasal Pakatan Harapan ni juga. Kerana peratusan mengundi untuk Pakatan Harapan telah turun. Yang tu kita tidak nafikan. Jadi perkara paling besar saya rasa adalah ini kemungkinan adalah satu petanda, khususnya untuk penyokong-penyokong yang pengundi-pengundi DAP. Ini mungkin satu petanda yang besar di mana mereka sedang kecewa. Which kalau kita lihat balik agak bercanggah dengan satu kajian yang dibuat oleh sebuah institusi penyelidikan yang menyatakan PMX Anwar Ibrahim ni adalah Prime Minister yang paling popular sekali atau disukai. Nampak gayanya reality doesn't show that lah. Reality sebaliknya. Oh, jadi Anwar tidak popular lah. Oh, terkejut gitu. Dah lah. Kemungkinan besar lah, kerana kalau kita lihat, kalau benar dia popular, macam mana PKR boleh menang satu kerusi dan DAP hanya menang 6? It's tanda soal yang sangat besar. Dan kalau begitu popular, bagaimana peratusan pengundi di kawasan yang sepatutnya jadi your stronghold jatuh, dan MCA boleh menang. MCA and MIC combined, they have more seats than DAP and PKR. They have the same amount of seats of Pakatan Harapan in total combined. So 8 lah. 8. Jadi ini mungkin satu petanda di mana rakyat sebenarnya kecewa dengan kerajaan yang sedia ada, kecewa dengan Pakatan Harapan, dan khususnya yang bukan Melayu kecewa dengan DAP dan PKR. So it will be very interesting to see bagaimana Pakatan Harapan nak react atau bertindak nak masuk ke pilihan raya yang akan datang, atau
mungkin dari segi dasar-dasar apa yang mereka akan buat dan sebagainya. It's very interesting to see lah, tapi it's mereka berada di kawasan orang kata zon merah lah buat ketika ini. Walaupun saya akui mungkin awal lagi, baru satu pilihan raya negeri, mungkin terlampau awal lagi, tapi kita kena ingat kita ada Negeri Sembilan, tak lama lagi lepas tu kita ada Melaka, kemungkinan kita akan ada Sarawak, dan lepas itu PRU. So these three pilihan raya negeri mungkin boleh jadi satu prediction lah, orang kata jangkaan bagaimana PRU akan datang, macam mana result dia. But talking about PRN kan, cakap pasal PAS, saya just nak beralih ke topik yang seterusnya, cakap pasal PAS. Baru-baru ni PAS ada keluarkan kenyataan. Mereka sedang berbincang dengan UMNO untuk pilihan raya negeri 9 ini. Tetapi Presiden UMNO pula berkata lain. Presiden UMNO kata, ini bukan ayat dia lah, ini saya olah sedikit. Kenyataan dia seolah-olah dia cakap jangan percaya PAS. Kita semua dah terkena, parti lain pun dah terkena, PAS ni kejap A kejap B, macam tu. Naim ada baca kenyataan? Dia kata tidak ada perbincangan dengan PAS, dan juga PAS ni selalu alihkan tiang gol. Jadi maksudnya sekarang okey, sekarang tak okey lah, seperti yang Adam cakap tadi. Jadi apa ulasan Adam berkenaan dengan perbincangan kerjasama di antara PAS dan UMNO ni? PAS kata ada, UMNO kata tak ada. Sebenarnya apa? Ada ke tak ada? Jadi siapa yang kita patut percaya ni? PAS ke UMNO ni? Bagi saya dua-dua. Saya suka nak percaya. Tapi secara honestly, saya mana-mana ahli politik saya suka nak percaya. Tapi lagi-lagi lah UMNO kot. Tapi saya rasa dalam keadaan ini, saya rasa mungkin saya lebih percaya kepada Zahid, Presiden UMNO. Saya agak pelik kerana kenyataan PAS, dia kata kita akan berbincang dengan UMNO untuk menyusun strategi untuk pilihan raya negeri 9 ini, seperti mana kita cuba bincang dengan dia untuk pilihan raya negeri Johor. Jadi kenyataan itu saya macam terpelik sekejap, kerana bermakna you were planning untuk kegagalan Perikatan Nasional sendiri di negeri Johor. So dia sedang berbincang untuk menyusun strategi untuk kegagalan Perikatan Nasional untuk Negeri Sembilan pula. Itu saya punya interpretasi lah. Kerana awak berada dalam komponen parti, ya betul, awak sedang bergaduh, betul. Tetapi memasuki pilihan raya, awak berada dalam satu rumah atau satu banner yang sama. Seharusnya berbincang dengan komponen parti awak sendiri sebelum nak berbincang dengan komponen parti luar. Bila awak berbincang dengan komponen parti luar, seolah-olah awak tak nak ada usaha pun untuk menangkan Perikatan Nasional. Jadi untuk para pengundi, ini adalah satu perkara yang sangat-sangat mengelirukan. Jadi mereka akan rasa macam, okay, buat apa aku nak undi kau kalau macam tu? Baik aku undi UMNO. But Naim apa pendapat? Ya, bagi saya backup juga Haji Hadi. Pertama sekali bila dia cakap berkenaan dengan perundingan yang sama seperti Johor, apa yang saya faham, saya rasa apa yang dimaksudkan adalah di mana kerusi-kerusi yang Perikatan Nasional rasa tidak boleh menang pun, dia tidak akan bertanding supaya dia tidak pecahkan undi Melayu. Jadi di mana kerusi yang Perikatan Nasional rasa memang tak boleh go, dia akan bagi Barisan Nasional one on one dengan Pakatan Harapan, dan kerana tak ada pecahan undi daripada Perikatan Nasional tu, ianya akan membantu Barisan Nasional menang. Dan di dalam kenyataan yang sama juga, mereka kata mereka sebenarnya terbuka untuk membenarkan Barisan Nasional untuk menjadi Menteri Besar jika menang pada pilihan raya negeri 9 nanti. Jadi ini bermakna bahawa agak konsisten, di mana PAS menyatakan bahawa mereka tidak kisah siapa yang menang asalkan bukan PH dan DAP. Tetapi bukan itu akan memberikan konflik pada para pengundi? Ya betul, itu akan menimbulkan kekeliruan. Dan jika ianya berlaku seperti di Johor, seperti yang Adam cakap nanti, yang akan terkubur sebenarnya nanti bukan hanya PH dan DAP,
tetapi Perikatan Nasional juga, dan ianya akan membantu Barisan Nasional. Tetapi bagi saya sebenarnya, saya rasa kalau PAS tidak membuat kenyataan itu pun, Perikatan Nasional mungkin masih akan terkubur pada PRN Johor sebelum ini, dan mungkin masih akan terkubur pada PRN Negeri Sembilan ini. Jadi bagi saya, weight Perikatan Nasional ni sangat rendah. Kalau kita lihat peratusan pengundian yang Perikatan Nasional dapat pun sebelum ni adalah 5%. Jadi bagi saya sebenarnya kemungkinan, tapi kita tak boleh nafikan jugalah, ada kemungkinan yang 5% tu kerana kenyataan-kenyataan seperti inilah yang telah mengelirukan pengundi-pengundi di Johor dan kemungkinan pengundi-pengundi di Negeri Sembilan nanti. So yang tu well taken. Jadi bagi saya memanglah kenyataan seperti ini tidak akan membantu Perikatan Nasional per se, tetapi kalau objektif yang lebih besar adalah untuk menjatuhkan PH dan DAP, bagi saya konsisten lah. Tetapi yang saya juga perlu ingatkan kepada pemimpin-pemimpin PAS bahawa nak kuburkan PH dan DAP, tetapi at the same time korang bina balik Barisan Nasional adalah satu strategi yang akan makan diri. Kerana Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ni walaupun mungkinlah akan bergaduh di Johor, bergaduh di Negeri Sembilan, bergaduh di Melaka nanti, tetapi di peringkat persekutuan mereka masih bercumbu. Jadi Barisan Nasional masih dapat jadi menteri, timbalan menteri, GLC, senator dan sebagainya, dan PAS tidak dapat. PAS hanya membantu lawan politik mereka yang mendapat ganimah menjadi kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan, dan juga mendapat ganimah kerana kerjasama dengan politik dengan PAS di peringkat negeri yang akan membantu mereka mengalahkan Pakatan Harapan dan DAP. Jadi bagi saya strategi PAS ni, saya setuju dengan Adam, dia agak pelik. Tetapi bagi saya di Negeri Sembilan sekurang-kurangnya ianya mungkin akan memberi pulangan balik kepada PAS jika PAS berjaya ataupun PAS dan Perikatan Nasional berjaya untuk menang apa-apa kerusi. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana kalau kita lihat komposisi dominasi sebuah parti politik di Johor dan di Negeri Sembilan sebenarnya sedikit berbeza. Kalau sebelum ni kita lihat di Johor memang Barisan Nasional sedang berkuasa. Mereka pegang jawatan menteri besar, mereka PH dan DAP tidak ada di dalam kerajaan, jadi mereka sudah ada jentera dan sebagainya, dan mereka kuat. Mereka walaupun sebelum pilihan raya negeri ini pun mereka sudah ada 40 kerusi daripada 56 kerusi. Tetapi di Negeri Sembilan adalah sebaliknya. Di Negeri Sembilan adalah kerajaan Pakatan Harapan dan DAP. Jika PAS membantu Barisan Nasional untuk menang, kalahkan Pakatan Harapan dan DAP di Negeri Sembilan, ada kemungkinan yang Barisan Nasional akan membentuk kerajaan. Jadi ianya bukan akan membentuk kerajaan yang sedia ada, tetapi akan membentukkan kerajaan baru. Dan jika adalah adun-adun daripada PAS yang bekerjasama dengan Barisan Nasional di dalam pilihan raya ini, ada kemungkinan dapat lantikan Exco misalnya. Ada kemungkinan dapat untuk memainkan peranan di dalam Negeri Sembilan. Jadi itu kemungkinan adalah strategi PAS. Jadi mereka ingin membantu Barisan Nasional, dan jika Barisan Nasional dapat menjatuhkan secara demokratik YB Amin, Menteri Besar Negeri Sembilan, dapat membentuk kerajaan baru, kemungkinan PAS akan mendapat manfaat ataupun laba daripada itu. Jadi strategi yang di Johor ni mungkin it's a long term strategi lah. Jadi mungkin ianya tidak akan memberi pulangan di Johor, tetapi akan memberi pulangan di Negeri Sembilan. Kerana kalau kita lihat komposisi kerusi di Negeri Sembilan, memang Pakatan Harapan ni bagi saya sangat goyah. Dan dari segi jangkaan, saya rasa Pakatan Harapan akan jatuh. Kerajaan negeri Pakatan Harapan akan jatuh ketika pilihan raya negeri ini. Tetapi sama ada PAS ataupun Bersatu dapat untuk kekalkan sebarang kerusi di dalam Negeri Sembilan ni adalah satu tanda tanya. Kerana sekarang ni pun PAS tidak kuat di Negeri Sembilan, ada 3 kerusi. Bersatu ada 2 kerusi, satu baru letak jawatan tadi. Jadi tinggal satu. Jadi untuk Perikatan Nasional, untuk dapat kekal relevan di dalam Negeri Sembilan, mereka kena tunjukkan bahawa mereka boleh menang lah sekurang-kurangnya 1 ataupun 2 kerusi. Tetapi itulah kita kena tengok juga Barisan Nasional ni. Zahir Hamidi pun bagi saya adalah satu pemimpin yang asyik alihkan tiang gol. Entah-entah dah bekerjasama ni, PAS dah dapat 5 kerusi sekalipun,
tiba-tiba tengok nanti tak dapat exco pun. Jadi kita kena tengok, kerana kalau kita lihat, walaupun PAS kata ada rundingan bersama Barisan Nasional, Barisan Nasional nafikan. Jadi kita pun sekarang tak tahu nak percaya siapa. Saya tidak rasa, pandangan saya lah kan, saya tidak rasa Barisan Nasional akan bekerjasama dengan PAS. Okey, Perikatan Nasional di Negeri Sembilan sama juga seperti di Johor, pegang kerusi yang sangat-sangat sikit. Berapa? 5, tidak silap saya. 5 2 kerusi, 3 kerusi PAS, 2 kerusi bersatu. Satu dah letak jawatan, so 4 lah secara total ya sekarang ni. Mungkin masih dalam PM kalau dia masuk wawasan atau PAS. Ya, betul. Jadi kekeliruan saya dengan strategi PAS ni, saya faham pada waktu sama saya agak keliru. Saya faham kerana okey, pertama sekali kalau kita lihat dari segi komposisi kerusinya, betul. Dengan kerusi yang sedia ada, memang sokongan itu ternyata memang tidak kuat seperti mana di Johor. Jadi masuk akal lah untuk bekerjasama atau berunding dan bekerjasama dengan parti yang kita tahu akan kemungkinan besar akan menang kerajaan negeri. Kalau kita anggap trend di Johor akan beralih ke Negeri Sembilan, kemungkinan Pakatan Harapan yang memegang 17 kerusi mungkin akan hilang separuh atau lebih daripada itu. Kita tidak tahu. Cuma saya rasa dengan wave atau ombak Barisan Nasional yang yang ada sekarang ni, kalau Barisan Nasional menang simple majority atau majority pun, saya tidak rasa mereka akan bagi lantikan exco. Yang tu yang pertama. Yang kedua, kalau strategi politik adalah untuk dapatkan lantikan exco, for me that's pretty weak lah. Your political strategy adalah untuk dapatkan lantikan. Itu menunjukkan yang awak sendiri mengakui yang awak ni lemah. Yang awak tak ada keyakinan diri sendiri dan tak ada keyakinan pada Perikatan Nasional atau parti sendiri. Jadi itu satu petanda yang sangat, kalau orang-orang muda kata red flag lah kononnya kan. Tetapi kita tidak tahu bagaimana, mungkin Barisan Nasional akan bagi lantikan exco atau mungkin Barisan Nasional akan bekerjasama dengan PAS. Tetapi kalau kita nak anggap, kalau saya lah kan, dengan wave sokongan yang sedia ada, saya akan rasa yakin saya boleh menang tanpa kerjasama siapa-siapa. So kenapa saya perlu layan orang yang hanya ada 3 kerusi je? Tak perlu. Malah kalau saya lah kan, saya akan challenge dia balik. Okay, tak apalah, saya bertanding ni kerusi awak jugalah. Kita tengok. Itu kalau saya lah. Tapi kita tidak tahu, mungkin Barisan Nasional ni hati dia lebih terbuka dan ingin bekerjasama dengan PAS. Tapi berdasarkan kenyataan Zahid Hamidi ni, Nampaknya tak lah. Cuma saya agak risau dengan masa depan Perikatan Nasional ni, sebab seolah-olah mereka tak nampak masa depan sendiri atau mereka tak ada perancangan untuk masa depan sendiri. Cara dengan kenyataan yang dikeluarkan, dengan pergaduhan yang diadakan, seolah-olah mereka tak sedar bahawa mereka dengan pergaduhan atau kenyataan-kenyataan begini, sokongan mereka daripada kononnya kelas A sedang jatuh kepada kelas B, C, D, E. Dan ini saya rasa, saya tak tahu sama ada pimpinan Perikatan Nasional sedar perkara ini. Tak pasti lah. Mungkin Naim lebih mengetahui kot. Ya, bagi saya setuju dengan Adam. Dan satu perkara yang saya nak point out jugalah. Sekarang ni, kalau UMNO dengan PAS, bukan sekarang lah, kalau sebelum kerajaan negeri dibubarkan, kalau UMNO dengan PAS bergabung, sebelum dibubarkan, mereka dah boleh bentuk kerajaan dah. Tetapi mereka tak bentuk kerajaan. Jadi bagi saya, kalaulah kerjasama UMNO dengan PAS di Negeri Sembilan ni boleh untuk diusahakan, bagi saya mereka dah usahakan awal. Dan sebelum ni memang ada ura-ura di mana UMNO tarik sokongan daripada Pakatan Harapan, kemudian PAS dan Bersatu memberi sokongan kepada UMNO, tetapi perkara itu tidak berlaku. Jadi kalau perkara itu ketika itu pun tidak berlaku, tidak boleh berlaku, sekarang ni untuk berlaku di saat di mana saya rasa Barisan Nasional boleh bentuk kerajaan tanpa PAS. Jadi saya tak rasa kerjasama tu akan berkesan lah. Kalau waktu diorang perlukan kau pun,
korang tak dapat bentuk kerjasama, bagaimana sekarang ni ataupun selepas ini di mana diorang tak perlukan lagi kau, diorang akan bentuk kerjasama. Jadi bagi saya, jangkaan saya sekurang-kurangnya, saya rasa kerjasama itu tidak akan berlaku lah. Dan berkenaan dengan Perikatan Nasional ni, saya setuju dengan Adam lah. Ada banyak sebenarnya saya lihat kelemahan di dalam Perikatan Nasional yang perlu untuk ditambah baik sebelum PRN Negeri Sembilan. Tetapi PRN Negeri Sembilan, penamaan calon pun hari Sabtu. Jadi untuk mereka menutup ruang-ruang kekurangan yang perlu untuk ditambah baik itu agak terlambat, dan kemungkinan tidak sempatlah untuk berjaya dilakukan sebelum hari pengundian nanti. Jadi bagi saya, prospek Perikatan Nasional di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ni agak rendah. Dan satu lagi aspek yang saya kena nyatakan jugalah, kalau kita lihat ketika sebelum berlakunya pembubaran DUN Negeri Sembilan ini, isu yang sebenarnya sedang berlaku adalah isu di antara yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan juga 4 undang yang 4. Jadi, dan di dalam isu itu pun Perikatan Nasional tidak dapat untuk menjelaskan pendirian. Jadi bagi saya, kalau itu isu yang paling penting ataupun paling hangat, utama sekali di dalam Perikatan Nasional, di dalam kerajaan negeri, di dalam Negeri Sembilan, dan Perikatan Nasional tak dapat untuk membentuk satu pendirian berkenaan dengan isu itu, sama ada sokong ini ataupun sokong itu menunjukkan kelemahan yang ketara. Itu menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai pemimpin-pemimpin di dalam negeri itu yang dapat untuk berkehadapan, untuk menyuarakan pandangan mereka. Jadi bagi saya, kalau kamu tidak mengulas ataupun kamu tidak menyatakan pendirian sebagai sebuah parti politik yang besar, sebagai sebuah blok politik di dalam satu isu yang sangat-sangat hangat, kamu akan tenggelam. Kerana Barisan Nasional sudah ada side, Pakatan Harapan sudah ada side, mereka mempunyai naratif masing-masing untuk masuk di dalam pilihan raya negeri ini. Tetapi Perikatan Nasional, seorang underdog lah, let's say ada 5 kerusi je, tidak menyatakan apa-apa ulasan atau pandangan berkenaan dengan isu itu. Dan kalau kita nak cakap lah, okay, Perikatan Nasional akan fokus kepada isu kos sara hidup, isu kemiskinan dan sebagainya, semua parti-parti buat tu, bro. Semua parti-parti cakap pasal kemiskinan. Semua parti-parti cakap untuk membantu mensejahterakan rakyat, nak buat rumah mampu milik pengangguran. Last manifesto, ulang-ulang perkara yang sama je. Bacalah semua manifesto, last sama je. Ada kata 400,000, yang ni kata 500,000. Yang ni kata 80,000, yang ni kata 100,000. Tapi lalai bertakbir, tak ada beribu-ribu peluang pekerjaan baru dibina pun. Itu semua silap mata politik akhirnya. Jadi bagi saya, itulah satu nasihat saya kepada Perikatan Nasional, untuk di dalam Negeri Sembilan ini perlu take a stance, perlu ada pendirian. Kalau tak nak take a stance berkenaan dengan isu yang di-Pertuan Besar dan undang yang 4 tu pun, sekurang-kurangnya selepas ini kalau ada isu-isu yang besar lain, perlu untuk ketengahkan pendirian. Jadi kalau mereka tidak dapat untuk buat perkara itu, saya rasa kejatuhan ataupun peratusan pengundi untuk PRN Negeri Sembilan ini mungkin akan lebih rendah daripada Johor. Aduh, kalau lebih rendah, saya tak nak cakap lah kalau lebih rendah. Tapi sebelum kita beralih kepada topik yang seterusnya yang mungkin lebih fun, saya nak tanya soalan last kali, soalan yang mungkin agak susah nak dijawab. Prediction for PRN Negeri Sembilan. Saya rasa saya dah cakap tadi, Barisan Nasional akan tambah kerusi, Pakatan Harapan akan hilang kerusi. Perikatan Nasional, sebagai seorang yang berada di dalam Perikatan Nasional, saya nak kata kekal ataupun tambah kerusi. Tetapi bagi saya, outlook sekarang sangat pesimistik. Dan sekarang ni bagi saya juga masih terlalu awal lah. Kita tak tahu calon-calon apa yang diketengahkan oleh Perikatan Nasional. Kalau tiba-tiba kita ketengahkan some heavyweights, jadi itu mungkin akan mengubah beberapa perkara. Tetapi buat masa ini bagi saya sedikit pesimistik. Bagaimana pula dengan Adam? Saya rasa Barisan Nasional akan dominan lagi sekali. Pakatan Harapan saya rasa akan hilang kerusi. Jumlah berapa banyak saya tak pasti, tapi memang mereka akan hilang kerusinya, khususnya di kawasan-kawasan Bukan Melayu. Untuk Perikatan Nasional, saya nak cuba letak harapan. Saya harap mereka dapat kekalkan kerusi mereka. Tetapi seperti mana yang Naim cakap lah,
The outlook is not looking good. Saya risau kemungkinan mereka akan pulang dengan tangan kosong. So Itu kerisauan saya lah. Tapi tak apa, kita dah cakap pasal Perikatan Nasional, kita dah cakap pasal UMNO Barisan Nasional. Saya nak balik kepada UMNO Barisan Nasional ni. Lepas pilihan raya, keputusan keluar, ada isu yang saya rasa agak kelakar, tapi ada isu yang setiap ahli UMNO keluarkan kenyataan after kenyataan sampai semalam. Hari ini kita rekod pada hari Isnin, sampai hari Ahad, sampai hari ini pun kenyataan-kenyataan yang sama juga dikeluarkan. Kenyataan itu ialah desakan untuk Menteri Ngakomeng KPKT letak jawatan kerana BN telah menang di Johor. Naim ada baca kenyataan beliau? Apa pendapat Naim pasal isu ini? ya, saya jarang backup dengan Komeng. Dan baru beberapa podcast yang sebelum ni pun saya hentam dia pasal pengumuman projek-projek ketika PRN Johor. Tetapi bab ni saya backup dia lah. Kerana kalau kita lihat kenyataan dia tu, dia kata jika Barisan Nasional menang besar dan jika Najib Razak diampun dan dibebaskan, barulah dia letak jawatan. So dia letak dua terma lah. Ada dua qualifier. Satu dah lepas, lagi yang kedua tak lepas lah. Belum lah. Pending lah. Kita tak pasti lagi jika Datuk Seri Najib Razak akan dilepaskan ataupun tidak. Dan tetapi bagi saya, kalau betul Datuk Seri Najib Razak diampunkan dan dibebaskan, memang Ngakoming kena letak jawatan lah. Dan bagi saya bukan hanya Ngakoming, Anwar Ibrahim pun patut letak jawatan kalau Datuk Seri Najib Razak dibebaskan. Tetapi satu komen saya, satu ulasan cheeky saya berkenaan dengan isu ni, saya sebenarnya tak dapat menahan ketawa apabila saya lihat Akmal, Ketua Pemuda UMNO, pergi kata dekat Ngakoming, oh saya boleh tuliskan surat letak jawatan untuk Ngakoming kalau dia tak pandai tulis. Pertama sekali, Akmal, saya tahu, seluruh rakyat Malaysia tahu yang kamu boleh tulis surat peletakan jawatan. Tetapi sama ada kamu betul-betul akan letak jawatan ataupun tidak selepas surat itu ditulis, yang kita tak tahu. Kerana kalau kita lihat sebelum ni dia pernah letak jawatan, tetapi sekarang masih Exco Negeri Melaka. Jadi saya tak faham macam mana rakyat Malaysia ataupun rakyat Negeri Melaka masih boleh take him seriously selepas perkara itu. Dan bagi saya lah, kalau Akmal perlu sedar diri kot. Kalau saya dia lah, saya dah tahu saya ada kesipuan di situ. Dah saya tahu saya sepatutnya nak letak jawatan, U-turn tak letak jawatan. Benda macam ni, pasal orang lain letak jawatan, tak payah ulas lah. Bagilah orang lain ulas. UMNO tu kata ada berapa juta ahli, bagilah dia orang ulas. Yang kau nak ulas juga, sedangkan kau pun ada berada di dalam situasi yang sama, hampir sama. Patut sedar diri lah, tapi nampaknya tak. Jadi apa pandangan anda? Saya secara jujurnya lah kan, saya tak terbaca pula kenyataan Ngakomeng. Tapi bila isu ni keluar, saya pun cari balik. Mana dia cakap. Saya scroll Google, saya scroll, saya baca Sinar, Utusan, Berita Harian, Malaysia Kini, Malaysia Gazette, semualah saya baca. Dan semuanya cakap benda yang sama. Kalau Johor Barisan Nasional menang besar di Johor, dan kalau Najib dibebaskan, baru beliau akan letak jawatan. Jadi saya agak pelik, kenyataan mana yang mungkin pimpinan UMNO Barisan Nasional mereka lebih tertumpu kepada syarat yang pertama, yang first qualifier tu, iaitu kalau BN menang besar. Sebab itu mereka desak. Tapi saya rasa agak kelakar lah, sebab kerana kalau kita tengok setiap pimpinan siap buat press conference lagi bila masa pengumuman keputusan itu, ada yang bercakap dengan media. Saya rasa KJ pun keluarkan kenyataan. It's a funny issue lah. Kita baru je lepas pilihan raya negeri. Kita sepatutnya duduk dan bincang, okey, selepas pengumuman, selepas keputusan diumumkan, apakah tindakan pertama yang kita akan ambil, apakah dasar pertama yang kita akan buat, ataupun projek rakyat yang pertama yang kita akan usahakan. Tetapi ini tidak. Dia lebih fokus pada Ngakomeng tolong letak jawatan. Saya rasa mereka punya fokus dah beralih daripada rakyat kepada Ngakomeng. Mungkin kerana Ngakomeng pun, saya bukan nak backup Barisan Nasional sangat atau pimpinan Barisan Nasional sangat, tetapi Ngakomeng pun
janganlah keluarkan kenyataan yang begitu angkuh sekali. Kalau cakap terma dia, kalau Najib dibebaskan, saya faham. Masalahnya dia cakap kalau UMNO Barisan Nasional menang besar juga. Dah kalau UMNO Barisan Nasional menang juga, of course you're going to be pressured lah. Awak tu confident sangat, awak pun hilang voter share kat Johor, awak pun confident sangat. Janganlah buat kenyataan-kenyataan angkuh macam ni. Mungkin dia rasa dah labur, dah buat banyak projek berbilion-bilion bersama PMX dekat Johor, mungkin sebab itulah kot dia keluarkan kenyataan begini. Tetapi tak apa, I mean it's a good pastime punya topik lah kan. Kita tengok semua tiba-tiba ngakomen letak jawatan, sampai Akmal Nasir yang nak letak jawatan tapi tak letak-letak pun desak dia untuk letak jawatan juga. Kalau isu macam ni ramai pemimpin UMNO ulas lah. Tapi kalau isu tiba-tiba pasal Wara disalahgunakan, didakwa disalahgunakan untuk kempen PRN Johor, tiba-tiba tak ada pula pemimpin UMNO nak bagi ulasan. Tiba-tiba senyap, semua tak dapat jumpa media. Tiba-tiba semua tak kenal pun media tu apa. Hilang nombor semua. Malaysia Gazette, Malaysia Gini dan sebagainya. Tetapi kalau yang ni tiba-tiba bercakap depan media, fokus banyak pula masa. Banyak pula masa. Kita husnuzon, mungkin ketika itu dia tak dapat jumpa media ketika itu. Sibuk berkempen. Dia tengah berjumpa rakyat. Sibuk berkempen di dalam program marah. Anyways, last topic lah Daim, sebelum kita tutup. Ada satu topik yang baru keluar hari ni. Syed Saddiq akhirnya dibebaskan and is acquitted of all charges against him. So dia pagi tadi di mahkamah, beliau dapat keputusan bahawa beliau dibebaskan, is acquitted. Of course para media pun ada kat situ. Dan antara soalan-soalan yang para media bertanya pada Syed Saddiq adalah untuk mengulas mengenai kes ini, bagaimana perasaan Syed Saddiq. Dan soalan yang ketiga yang saya rasa paling penting yang berkaitan dengan kes ini adalah adakah ini bermakna Syed Saddiq akan berkahwin dengan Bella Stila. Jadi apakah pandangan Naim berkaitan dengan isu yang pertama dulu, yang perkara yang pertama dulu. Yang pertama pasal apa? Kes dia. Oh, okay. Saya sebenarnya tak too familiar dengan kes dia, minta maaf. Tetapi bagi saya, kalau pendakwa raya ada peluang untuk merayu, saya rasa diorang akan merayu. Jadi kemungkinannya ini bukan satu penoktahan lah berkenaan dengan kes tersebut. Jika adalah ruang rayuan itu. Saya pun tak pasti hari ini mahkamah apa. Rayuan? Mahkamah rayuan. Rasanya maksudnya masih ada satu peluang lagi lah untuk appeal. Kalau tidak, congratulations kepada YB Syed Saddiq, dan rasanya nasib minyak tak lama lagi. Tak. Betul. Saya pun sebenarnya bila dia buat press conference tu, saya pun nak kata terkejut tu tak terkejut sangat yang beliau akan dibebaskan. Saya rasa saya tak kenal Syed Saddiq secara personal seperti mana Naim kenal, tapi saya tengok beliau he was willing to put his life on pause kejap untuk fokus lebih kepada kes dia ya, dan Bella lah. Tapi dia masih keluar berlari dan menyertai High Rocks bagaimanapun. Tapi saya nampak dia konsisten, dia naik turun mahkamah, dia selalu keluarkan kenyataan bahawa beliau tak ambil shortcut politik, beliau tak pergi kat siapa-siapa untuk minta tolong, dan beliau sanggup hadapi court after court after court after court, dan akhirnya beliau dibebaskan lah, atau he was found not guilty of any of the charges lah. So congratulations to Syed Saddiq, and I don't know why Bella Stila was the main topic of that press conference, to be honest. It was quite weird juga. But I guess congratulations are in order for that as well lah kot. But before we wrap up, any last thoughts on PRN Johor, PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung tidak lama lagi, akan mula berkempen hari Sabtu ni ya? Jadi saya nak ucapkan selamat berkempen untuk semua calon-calon, tak kisah daripada parti mana. Tolong jangan salah gunakan jentera kerajaan jika kamu berada di pihak kerajaan. Tak kisah. Jangan pergi ke College Mara di Negeri Sembilan kalau ada. Kita kena
ikut perjalanan kempen ni, lihat jika sama ada perkara-perkara yang sama akan berulang. Alhamdulillah sekarang ni beberapa hari sebelum PRN Negeri Sembilan, saya tak ada tengok lagi kerajaan umumkan projek-projek ratus-ratus juta lagi di Negeri Sembilan. Tetapi mungkin terlalu awal, jadi kita tunggulah hari Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat bagaimana. Mungkin Komin terlalu busy fikir nak tulis ataupun tidak surat letak jawatan, jadi dia pun tak sempat nak umumkan projek ratus-ratus juta kali ini. Tetapi Antony Lok masih ada, jadi kita masih boleh nantikan pengumuman daripada dia jika ada. Dan selain daripada itu, berkenaan dengan kes Syed Saddiq ni, saya sebenarnya sedikit kecewa dengan Syed Saddiq kerana ketika proses mahkamah ini berlangsung, saya lihat memang dia sedikit kurang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang kritikal terhadap kerajaan. Atas apa sebab saya tak pasti, tetapi dia punya aggressiveness untuk menentang, mengkritik kerajaan apabila kerajaan kita bertindak keterlaluan tu tidak berlaku ataupun sangat kurang, sangat minimal. Jadi saya harap selepas beliau dibebaskan ini, dia akan jadi lebih agresif dan lebih kritikal terhadap kerajaan kita, kerana kita lihat isu-isu yang sedang berlaku ini adalah isu-isu yang akan memberikan impak kepada negara berpuluh ataupun beratus tahun pada masa akan datang. Jadi setiap seorang ataupun setiap mana-mana individu yang mempunyai platform untuk menentang kerosakan dan untuk memperjuangkan kebenaran patut untuk menggunakan platform tersebut. Jadi saya harap YB Syed Saddiq akan kembali kepada rentaknya sebelum kes ini dan dapat kembali bergerak dan menjadi kritikal ataupun suara pembangkang yang kuat menentang kerajaan kita pada hari ini. Dan kalau saya lihatlah dari segi populariti dan sentimen, saya rasa kebanyakan daripada rakyat Malaysia rasa yang YB Syed Saddiq is the only good guy left in politics. Jadi that reputasi itu sangat-sangat penting untuk digunakan pada, kalau tidak pada pilihan raya negeri yang akan datang ini ataupun tidak lama lagi, sekurang-kurangnya sebelum pilihan raya umum yang akan datang nantilah. Jadi itu sedikit sebanyak daripada saya. Jadi untuk saya pula, saya nak ucapkan selamat maju jaya kepada setiap parti yang akan bertanding dan setiap calon yang akan bertanding. Buat yang terbaik, ingat balik fokus, dan InsyaAllah kemenangan di tangan anda lah. Janganlah pergi ke college Mara atau mana-mana college atau sekolah mana-mana lah ketika ini. Jangan tiba-tiba buat ingat calon nombor berapa pula di mana-mana program pelajar. Program Mara pakai baju Barisan Nasional, elakkanlah. Kalau boleh. Kalau boleh. Dan saya actually saya sangat interested to see bagaimana Antony Lok akan wudu lah dalam pilihan raya. Saya rasa dia akan bertanding dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini dengan trend DAP yang sedang jatuh. Saya agak interested to see how he will perform lah, senang cerita. Dan kepada Syed Saddiq, saya harap dia akan kembali menjadi suara kritikal, suara anak muda yang paling lantang dalam parlimen. Beliau dianggap sebagai the beacon of youth lah suatu ketika dahulu. Inilah contoh anak muda kita, dan saya harap beliau sekarang dengan tiada lagi kes, beliau kembali menjadi that beacon for the youth and the beacon for Malaysia lah. Jadi itu saja daripada saya, dan itu juga daripada saya. Jadi wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan nantikan episod yang seterusnya. Terima kasih.